Untuk analisis ni, dia akan tunjuk macam mana nak fokus. Okey. Faham? So, bila korang buka dekat chart, AI dah tunjuk direction market nak ke mana. Alright, AI dah tunjuk, yang ni kalau nampak macam ni, market nak naik. Tapi dia bukan naik tinggi. Dia sekadar sideways je, lepas tu naik slow-slow. Ini adalah normal untuk pattern institution. Bila market naik, memang perlahan. Bila market turun, memang laju. So sekarang ni, okey. Sebab sekarang ni market naik. Kalau anda lihat AI analysis semasa hari Isnin, 6 hari yang lalu, semasa harga Bitcoin 66, semasa harga Bitcoin 67, AI analysis ni dah tunjuk direction market kan. Ini masa apa? Ini masa sekarang lah. Kalau korang lihat, sebab itulah sebelum korang nak trading, sebelum korang nak beli, korang kena faham dulu direction market. Sangat-sangat important. Ini masa hari Isnin, masa kat sini. Semasa dia dekat 66 ni, right? Masa dekat 66, okey. Masa dekat 66 ni hari Isnin lah. Kalau korang lihat, sebab cikgu lihat, masa tu cikgu dah, market dah tinggi ni, apa dia akan buat Masa tu cikgu lihat AI ni, dia tunjuk kat mana? Daripada 66 ni, dia dah tunjuk dah yang harga akan jatuh. Dia dah tunjuk harga jatuh bukan sikit, jatuh banyak. Right? Dia lihat yang market akan jatuh. Okay? Dia melihat market akan jatuh ke 64. AI Crypto Advisor, your market second opinion. Subscribe now.